Apa benda? Aduh, lakor lah. Oh, ada kamera. So basikal ada no entry? Tak ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita bersama Bro Ashril. So kita akan kayuh di Car Free Morning. Kita akan naik LRT. Ini adalah LRT Kelana Jaya Line. Dan kita akan sampai ke Masjid Jamek. Kita akan turun dan cari makan bas. Dah 5 years lah. Form 1 kan? Basikal? Memang kursuan ke basikal Yo! Sana apa? Sana. Jom. Ni tak ada helmet ni. Betul lah tu. Betul-betul tidur setengah ada gerang ni. So hari ni dikatakan ramai geng-geng Foldies mengikuti event ini. Foldies, road bike dan berbagai jenis basikal. So mereka ni daripada berbagai negeri. Daripada Johor ada, daripada Penang ada, dan merata-rata tempat mereka datang. So kita sepatutnya berkumpul di Makan Bas. Tak tahulah Makan Bas ni di mana. Pertama sekali saya dengar Makan Bas ni. Wow, banyak geng Brompton. Sekarang harga Brompton pun sudah jatuh sedikit. Oh, jumpa juga. Campuat.
Lama kan? PKP eh? Lama gila tu. Tak sangka you masih kayu lagi ya? Kayu. Awak lah. Mana gravel? Banyak Mana gravel? Depan. Ni boleh pergi touring. Ni saja untuk kalau dah 26. Oh, ya dengar boleh. Oh, mau sampai ke? Baru sampai. Tapi daripada Tadi sebenarnya dah jalan dah, tapi berpecah. Oh, dah jalan dah? Dah jalan. Oh, ni berpecah ni. Berpecah. Ni my friend. My friend Ashley. Ni warna original ke dia? Warna original? Original memang pink. Oh, daripada mana? Oh, daripada mana? KL je? Okay. Lah, ingatkan grup Indonesia ni. Tak. Kenal lah dia. Memang join ni, LSR, Last Sunday Ride. Memang every year join lah. Kenapa tak join 30 tu? 30 tu? Oh. Like, kita malas pun. Okay. Kita ni santai sikit kan. Climbing pun penat jugalah. Kalau ada apa-apa, please kontak kawan. Okey. Yang baju orang di depan. Di depan, yang orang di depan. Kenapa tak pakai? Okay lah. Kalau join geng Brompton, sure tak kena tinggal kan? Yes. Santai benar ni. Ada dua orang susah ni. Nak kayu 3 bulan kat sini. So, macam-macam. Running, cycling. So, basikal Sudiman pun ada. Kampung. Ini tahun berapa ni basikal ni? Oh. Tahun. Wow. Race. Interview dah. Ha? Interview tadi. Ada sikit. Kau je belum interview ni. Terima kasih joining Last Sunday Ride 2025. Last Sunday Ride. Hari ini kita serempak dengan Indonesia kayu kawan-kawan. Kita tidak sama, kita kayu sama-sama. Rajin dengan kayu 5 kilo. Tegak. Kita tak on. Alah, bodoh kilo.
Tak on meter, rugi kan. So dia kalau nak dorong, kalau nak take kena belakang kan. Pakai kaki boleh? Apa dia? Apa pakai cap dia belakang. Tak. Sekejap, empet sikit. So, untuk last Sunday ride ni sepatutnya ada 2 kategori, iaitu 6 km dan juga 30 km. Tapi sebab kita lewat, jadi kita join sajalah apa-apa group yang ada. Jadi kita join group folding bike. Dan ada jugalah macam-macam bike yang lain, basikal tua pun ada. Dan mungkin kita boleh dapatlah sekitar 5 km. So car free Monday ni, car free morning ni, anda boleh berjogging, bersukan, anda boleh naik skuter, anda boleh naik basikal, macam-macam lagi anda boleh naik. Dan anda dapat lihat ada juga yang jagalah, volunteer, marshal, di mana mereka ni tak silap daripada OCBC kot. Jadi OCBC kira taja event ni. So kita sekarang berhenti untuk ambil gambar lagi. Kita pilih untuk ambil gambar, nanti kita tengok atas. Korang ambil gambar tak? Fotografer ada dekat atas. Ha? Oh. Morning. So sebenarnya car free morning ni adalah satu usaha yang baik. Usahanya ialah supaya kita menggalakkanlah lebih ramai untuk bersukan, bersenam, beriadah. Dan kita benarkan tak kisah sama ada anda berbasikal ataupun anda berlari. Dan yang penting kita bebaskan daripada kawasan ni daripada driving. Sebab kawasan ni kalau hari-hari biasa seperti yang anda tahu memang sibuk dengan kenderaan. Tapi kita biarkan lalu lintas berehat sebentar. Lagi. Ini kan. Left. Okay, jauh di sana anda dapat lihat iaitu KLCC, Menara Kembar Petronas. Ada mural yang menarik di situ. So kawasan ni kita mungkin tidak dapat lihat keunikannya jika kita hanya memandu kenderaan seperti kereta dan sebagainya. Tapi bila kita berkayuh atau berlari, barulah kita dapat lihat banyak sebenarnya kedai-kedai yang menarik di sini. Dan itu dia di depan kita ialah Menara Kuala Lumpur. Morning. Itu dia bikepacker. Entah daripada mana mengemaranya. Penuh barangnya. Mungkin jauh. Datang daripada jauh. Mereka ni mengembara daripada satu negara ke satu negara yang lain. So ini juga adalah jalan yang memang sibuk di waktu biasa. Dan di depan tu akan ada Hard Rock Cafe Kuala Lumpur.
iaitu bersambung dengan Hotel Concord. Ada rider on the right. Di sebelah kanan ialah Universiti Kuala Lumpur dan Quill City Mall. Dah. So kita telah kembali ke pertama kompleks. So itu dia 5 km Memang tak terasa lah untuk kayu ni. Ini jalan tar masa hari perayaan. Inilah antara jalan yang sibuk. Anda boleh beli kain, baju Melayu dan banyak lagi barang-barang hari raya yang akan tiba beberapa bulan lagi. Jadi kalau dilihat trend sekarang, semakin lama semakin berkurangan cyclist. Dan kalau lihat di suasana hari ini saja, lebih ramai riders, lebih ramai runners daripada cyclist. Agaknya kenapakah faktor terjadinya begini, di mana kurangnya riders ataupun cyclist berbanding dengan runners. Ramai baru best. Boleh belajar skill mengelak orang. So apa lagi route yang you tahu selain road pusing ni? Jangan terus lah. Terus macam mana? Naik apa ni? Dah mall tu. Apa ni dia? Lama-lama. Oh, the mall. Baru 5 kilo. Boleh ke the mall tu? Boleh, jom. Bukan banyak kereta. Takkan kita. Bukan you nak pergi Mayor. Ni ya? Ha? Ni. Ya. Takkan. Susah tu Mayor. Takkan tu. Aku pun dah tak ingat susah tu. Saja kata dia tak tu. Steady bro, steady. Dah berapa km dah? 7. Alright. LSD. Lajak sikit ya. Bajak ke? Sekarang kita kayu di Jalan Haji Taib.
sekarang kita akan ke PWTC, Putra World Trade Center. INSEAD University. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I take shots to the top, I'll get it. I got one life, I'ma do all to win it. I do what's right, push until I fall. I'm slipping to get back up, always stand tall, I'm grinning. I got cuts real deep, big bruises scarred. I had to learn how to think with my head, not heart. I've been chewed up, spit out, torn apart. But picking up all the pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. So ada brand kopi di situ. Tak apa. Black coffee. Yalah, akibat kita kena tinggal dengan grup satu lagi. Itu bukan kom tu, kamera. Naik lori. Asal? Buat video je. Naik lori sebab Tak rekod lah. rekod sikit je lah. Rekod naik lori lah. Oh. Tapi turun turun full lah.
Turun pakai basikal lah. Saja je lah. Tak, sebab dia ada cut off time. Dia Lepas. dah untuk rider yang padu je. Rider santai-santai ni semua memang semua suruh naik lori je. Dia every water station tu ada cut off. Berapa water station? Ada 2 je. Sekarang kita akan mendaki Bukit Tunku. Dah lama saya tak menaluki Bukit Tunku ni. Semenjak zaman PKP lagi. So di tengah-tengah bandar ni, inilah hanya kawasan yang anda boleh climbing. Kenapa kawasan ini dinamakan Mayor? Sebab Datuk Bandar berada di sini. Sekarang heart rate telah naik ke 130 BPM. Kita layan saja dengan menggunakan cadence, iaitu chain ring yang kecil dan kaset yang besar. Wah, happy nampaknya. Layan. Belah-belahan saja. Ya. Ini sampai. Saya sebenarnya dah lupa kayuh di kawasan ni. Berapa jarak, berapa jauh, berapa tinggi, berapa kesekarannya. Hari telah naik ke 140. Gravel bike ni, satu, ia adalah lebih berat berbanding dengan road bike. Kedua ialah chain ring yang lebih kecil.
tu sekitar 48 tak silap saya. Tip yang baik untuk descent. Aku dah poshek Sudah kita telah sampai di Meyer. Mari kita nikmati keindahan alam ini. Hi bro. Hi. Hello. Hi, morning. How are you? Alhamdulillah jumpa. Where you from? Nearby? Nearby here. Hello, morning. Morning. Happy New Year. Happy New Year. Wow. Nice bro. Thank you. Boleh, sure. Why not? Come. Follow you. Thank you. Yes. Selfie or what? Selfie you have to get. Oh, okay. Tekan here. Tekan there also can. There also, both also can. How? Ada. Okay, 1, 2, 3. Come on, 1, 2, 3. Okay. Come, let me try. Thanks bang. Hold my bike. Okay. Let me take photo. Okay, you over Okay. here. Memang tak guna punya foto. Tak guna kita. Okay, let's say. 1, 2, 3. You got 0.5 You have? 0.5. 0.5 Ada. Dia punya point apa tak tahu. Thank you. Wah, yang baik ah. Last jumpa Heavy. Hi. Oh, ya ke? Oh, yang atas. event apa? 2 tahun lalu punya. Oh, Cameron. I pun sini since PKP. Ini untuk touring. Actually, it's a gravel, Okay. but you can use for touring, backpacking. What's the size of this? This one 46.5, about XS. XS. Double X. No, 1X. 1X ah. Oh, my kawan asking me to chase gravel. Hey, more fun yeah. lah. Won't feel the road lah. Tire is MTB one. Tire is gravel, is size 650. Normal road bike is 700N. Yes. This one 650. It's a bit smaller, diameter a bit smaller. Swiss ah. Mas thicker lah kan. So comfort. Thicker. Comfort lah, comfort. 35 mm. Nice. Double handlebar lah. Double. Now they discontinue this handlebar. Oh. They boleh go for adjust kan? normal. Boleh adjust the width. No. Tak boleh. No, it's fixed. You can't do anything. The road bike yes ada canyon kan. Integrated. That one kan boleh narrow, boleh wide. Oh, not this road one. bike. Oh, that's so cool, man. It's connected. That's cool, man. This one, you see? This one actually, the reason, this one to absorb the impact. So that's why it's double decker lah. Oh, dia macam spring. Yeah, then if you want to use like road bike, you hold this side. It's not integrated. Is it integrated? Integrated. Here got wire Bro, double for handlebar. Di2. Canyon, bro. Can absorb the shock, bro. Nice. This one and this one, the speed also to absorb Here come out, the this impact. one come out. Double handle. Oh, dan comfort lah, bro. So over the bump pun tak kisah lah. handlebar, you have to see this Contoh handlebar. masuk je. Hey bro, Hello. morning. See this handlebar? Tak apa one This one lah, bro. Accept all the preparation. This one 32. 35. Wow. 35. Can come out lah. Kau dah comfort. Can come out Meyer. So long that your leg is strong.
Now they discontinue this double decker. But I like because unique. Ya, betul. Heavy lah bro. This one DI2. About 8, but got so many things inside. Yeah. I brought my tripod. Ini ada ni. Oh. Power. Dari mana? I'm living in Ipoh. Wow. So yesterday I came just for visiting. Then today I'm free, that's why I'm here. So you Kayu didn't cycle here, right? Yeah? You didn't cycle here. You didn't cycle from Ipoh, right? No. Okay bro. Kayu dari rumah. No. I Gary. from Subanjaya. Yung siang. That's my Group photo Putrajaya? there. Oh, Subanjaya. Oh, okay. This SS. Ask him to see this bike. Gary. Just cross over USG from there. Oh, alright. Jun lah. Okay. Jun there with My friend from ESG. Maybe we talk about New Year, coming New Year. What is your... Okay, we start from you lah. Okay. Start from you. Okay. What's your wish and hope? Get visa to cycle more. And Still single or already married? 3 kids. Huh? 3 kids. Oh, Itulah, okay. susah a bit. Look very young, baby face. Thank you. Thank you. So you got more visa, more permit, More visa, more to permit, cycle more. to cycle, and safe ride. Then you have to buy beli jiwa your wife. Yes. Then Yeah. you get more visa lah. Yes, and hopefully increase watts. Yes. Wow. Lower heart rate, increase watts. Alright, thank you. How about you? Yeah, about me, try to improve on 26 next year. So more rhino ride for me and Rhino ride. Yeah, this is called rhino ride. We did the rhino ride. Okay. So rhino look lah. Dia macam bentuk rhino ni. Try to improve. Hope Malaysia to do better next year. So all the best Alright. for 2026. Okay. Thanks. All the best to you. How about you? Me You really look like cyclist. join more event next year. More event? Hopefully more event. What's your favorite event? So far I joined already little event only lah. So far Lekas lah. The one you won the bike. Thank you. Congratulations. Thank you. Yeah, and join more event, train more next year. Find more time to cycle. Alright. Yeah. You where do you live? Damansara Hike nearby. Damansara Hike. Yeah. So get to cycle more. Alright. In All the the best to you. December. You too. Okay, we met 2 years ago, right? Yes, we met 2 years ago. I hope I get to cycle more next year. Yeah. And we have better roads to cycle on also. Just now, many of the roads, especially GS, the conditions are bad. So I hope the roads improve. Right. Thank you. All the best to you. It's called Canyon Rail, right? Yeah. Can we take a photo with you? Yeah, sure. Solution for 2026. Resolution in 2026 hopefully I can buy new bike. What's your current bike? Current bike is okay lah, it's a TCL rim brake bike lah. Quite Alright. old already, about 5 years already. Okay. Yeah. New So I bike- was new thinking bike of day lah. having a disc brake bike. Join Lekas lah. Maybe can win. Oh yeah. Okay, all the best to Okay, you. alright, thank you. See you. Thank you. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now.
I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. Sambil tu kita sembang lah. Semua orang lain semua sudah interview dah. Ya. Bro je belum tanya lagi. So apakah azam tahun baru 2026? 2026 Ya. Agar dapat lagi. Bersemangat lah sikit cakap. Ni apa ni? Semangat sikit cakap. Okay, 2026 agar kita break semua jadi PB. PB ya? Oh bagus juga tu. Nak kira basikal ke, half marathon ke, full marathon ke, buat lebih baik daripada semalam. Itu idea menarik tu. Sebab sebenarnya bila walaupun terlampau banyak event-event dekat Malaysia ni kan, kita pilih yang berkualiti je. Lepas tu kita training bersungguh-sungguh dan kita pecahkan PB. Yes. Itu lebih bermakna saya rasa. Betul. Kan? Yes. Kita break all the PB. Bila lagi? 2026 lah masanya. Baru-baru ni kan saya tengok National Geographic tau. Ada pasal seorang runner lah, dia training di Kenya. Dia punya coach cakap kan, you train hard, you win easy. Okay. Kita akan cuba. So kita kena train hard lah. We train hard. Mungkin bukan double train lah, triple train. So that we win easy. So 2026 matlamat sekarang, break the PB. Yes. Tak semua kira apa acara, lari ke, kayu basikal ke. Okay. Kita go. Sebelum tu nak tanya dulu, powerman short ke klasik? Ini subjektif buat masa ni. Dengan keadaan fitness sekarang, short. Short lah kan, kata nak PB kan tahun 2026 kan. Kalau dah break, kita akan buat sub 2 tahun ni, tahun depan 2026. Okay. Serius ni, Sabtu Mesti dapat. Confirm. Masa tu kita tak perlu lihat heart rate ke apa ke. Tahun ni sebab mesti kita Sabtu train easy. So win easy. Train win hard lah. Itulah, santai sangat tahun ni. Tahun ni terlalu santai. Relax sangat. Tahun depan Ada dah keluar dah. Dah iklan dah. Belum open lah. Kan dia kata kita organizer ke? Itu saya tak pasti. Bukan dia kata nak tukar organizer ke? Tukar organizer pun powerman still sama. Dia punya presiden kan, Presiden John. Tak ada dah. Yang Jerman ada. Oh, ada boleh. Dia announce dalam Facebook. Yang seorang lagi tu Jeff. Yes.
Itu dia menandakan berakhirnya. Bye, masih. Masih. Terima kasih kepada Abang Polis yang telah berkhidmat pada hari ini. Car Free Morning. Syabas, semoga usaha acara yang seumpama ini untuk kesihatan rakyat Malaysia dan sesiapa pengunjung di sini. Merah. Itu dia Car Free Morning ataupun LSR, Last Sunday Ride. So sekarang kita akan balik, tapi kita akan buat postmortem. Kita akan singgah untuk kita sembang lah untuk azam kita tahun baru 2026. Dan kita akan buat perancangan untuk apakah event yang mesti kita sertai tahun depan. Dan apakah harapan kita tentang event-event di Malaysia ni macam mana sebenarnya yang dia boleh menarik lebih runners, lebih cyclist dalam acara tersebut. Tak biasa. Tu adik lah konten boleh buat tu. Ha? Ada sebab dia tak datang. Shikomi. Kopi ni sedap. Nanti you boleh choose dengan ice cream atau dengan marshmallow. Oh. You nak cake? Ha? Okay, order je. Just I want carrot cake lah. Carrot cake lah. Panaskan kan? Panaskan boleh. ni flower. Oh, zebra. Kepala zebra. Ni macam ni. Yelah. Kepala zebra, ini flower. Okay. Okay bro, alhamdulillah hari ni kita dapatlah cycle walaupun mileage tak banyak. 15km. Sebenarnya kita ada choice pergi 30km, tapi maklumlah kita daripada Subang Jaya. Kita ditinggalkan. Lepas tu acara tu bermula 7.30. Kita naik pun dalam 6.45 pagi kan. Mungkin sampai sana dah 7.35, 7.40 minit. So rasa tak sempat lah tadi untuk 30km pada hari ni. Tapi 15km pun alhamdulillah cuaca memang terbaik. Tapi bro, topik kita pada hari ni satu tentang azam tahun baru lah 2026. Saya tengok banyak cyclist yang memang berjiwa basikal. Mereka bukan ikut trend, memang setia lah dengan hobi berbasikal ni kan. Tadi dekat Mia pun ramai mempunyai harapan untuk terus berkayuh. Dan mereka ni memang evergreen lah cyclist. Mereka adalah jiwa sebenar. Tapi macam bro sini, bro Anggas, you sebagai cyclist memang jiwa basikal ke, ataupun you pun sekali-sekala ikut trend, ataupun you pun dah bertukar arus kepada jadi runner lah? Sekarang ni dah bertukar arus lah. Jadi menjadi weekend cyclist.
weekend cycling, okey lah tu. Masih cycling lagi lah. Tapi sebenarnya jiwa bro ni lebih kepada runner ke lebih kepada cycling? Runner ke sebagai atau cyclist? Masa ni runner lah, senang. Pakai kasut terus lari ke bawah. Oh, so ni belot lah ni? Belok lah. Bukan belok lah. Nak cari mana paling mudah, cepat. Sebab dah bekerja kan. Tapi kita boleh dikatakan hybrid lah kan? That's why kita selalu tak betul-betul masuk powerman kan? Jadi kata nak kita tak setia pun tak adalah, kita tengok keadaan kan. Macam you kata, kalau keadaan nak mudah, memang jadi runner lah. Tapi kalau macam weekend, macam ni kita dah cuti panjang, dia kan cuti, okey juga jadi cyclist. Kalau cuti panjang atau weekend boleh kan jadi cyclist. Masa banyak preparation kan, nak pergi cuci lagi kan. Kalau macam hari biasa hari kerja, kerja masa. Sebenarnya cerita pasal preparation kan, sebenarnya bila datang ke Subang Jaya ni dari Ipoh, memang kurang kabut sebenarnya. Saya ingat cycling ni hanya perlu bawa helmet dengan kasut. Tapi bila dah sampai, tengoklah bro pun tahu saya punya axle key kan tertinggal. Nasib baik bro punya basikal pun sama. Canyon. Nasib baik selamatkan, boleh juga kayu weekend ni. Tapi juga dengan jersey yang tak bawa ni, jersey pinjam ni. Ni my brother-in-law, dia pun memang gemuk orang ni. Size SL, saya masih boleh pakai. Maksud saya pun dah gemuk lah kan. So itu antara contoh sebenarnya nak hobi berbasikal ni memang perlu preparation yang banyak lah. Dia kena atur tiap-tiap malam tu, malam sebelum tu baru kita boleh cycle. Ni kalau tidak, macam-macam benda tinggal.